lah untuk mereka nak execute dalam permainan. Ya, tapi sekarang ni tanpa membuang masa, jom kita mula keadaan drafting untuk pusingan yang kedua. Dan pilihan map sekarang ini yang dipilih adalah Broken Wall sekarang ini, di mana kadar kemenangan untuk pasukan Vamos di dalam map ini adalah 50%. Yep. Kalia, Baxia terus saja di-ban keluar oleh Team Ray sebagai first pick, manakala Cici dan juga Penny yang telah pun dikeluarkan oleh Vamos. Broken Wall map yang lebih agresif, jadi saya expect yang pasukan Vamos mungkin akan mengunci hero macam Grok ataupun Khalid, Chow. Itu antara hero yang mereka sentiasa gunakan juga di dalam map ini. Tapi kena ingat juga bagi pasukan Team Ray yang mempunyai first pick, so apakah hero yang mereka inginkan? Lunox yang masih lagi terbuka, Sun Shin pun ada kalau mereka mahukan buat masa sekarang. Tapi mereka ambil Kimi menculik hero Claw Kun. So kalau dekat game yang pertama pun Sun Shin tak kena ban dan Slot pun tak kena ban, dan bukanlah satu pilihan daripada kedua pasukan, tak kira pada tim Vamos ataupun tim Ray sendiri. Dengan membawa masuk Kimi dekat bahagian tengah, boleh dijadikan yang tim Ray mereka masih lagi nak kekalkan hero double fighter. Tapi sejujurnya kalau berbalik kepada perbincangan kita tadi, adalah lebih selamat untuk pastikan yang Jom pun berjaya untuk dapatkan hero marksman kat bahagian gold. Okey, itu hero yang pertama untuk tim Vamos. Mereka boleh je nak kuncikan hero-hero agresif macam mana tadi yang Syamil dah katakan, hero seperti Grog, hero seperti Chow sebagai priority pick supaya Zone boleh bergerak dengan agresif. Dalam masa sama juga boleh lakukan setup ke atas tim Ray. Ya, tetapi melihat adanya keadaan Kimi yang akan bersembunyi di bahagian belakang, mungkin hero yang mampu untuk dive juga perlu dipertimbangkan. Chip, pasar bersama dengan Chip yang bebas. Terus sahaja dibawa masuk buat ketika ini. Adakah ini sekali lagi memaksa Team Ray untuk bermain double fighter? Disebabkan kalau bawa marksman pun macam akan menjadi target yang mudah. Saya suka dengan pengambilan chip ni, dan saya adalah fans Zone ketika mana menggunakan chip. Sebenarnya saya fan Zone lah. Oh, tu je lah nak cakap. Tak adalah. Dia lebih kepada saya suka dengan apa yang potensi dikeluarkan oleh Zone ketika menggunakan chip. Sangat bahaya sebab makro dia adalah makro yang tinggi, menyebabkan chip tu jadi jauh lebih OP di tangan Zone. Cumanya sekarang saya kurang gemar dengan kombinasi Farsa, disebabkan ketika mana chip membuka portal, Farsa terpaksa masuk dalam portal dan posisi yang terdedah. Jadi betul. Untuk mengaktifkan Feather Strike mungkin sedikit sukar kepada Farsa. Jadi tapi kat sini mungkin mereka dah ada cara macam mana mereka nak main Farsa dan juga chip tu. Ya, pergerakan bersama yang perlu dipertimbangkan juga. Saya sebenarnya menjangkakan kalau nak bawa masuk chip, mungkin Lunox jawapan yang lebih mudah lagi. Memang tidak Farsa yang diberikan tumpuan buat ketika ini. Dan sekarang ni Hayabusa dibawa masuk oleh GB untuk menghadapi dengan Yi Sun Shin. Rajin sebenarnya dengan pembawaan masuk Hayabusa ini untuk tim Vamos. Tapi daripada segi banning untuk tim Vamos di fasa banning yang kedua hadapan tim Ray, tiga hero yang pertama pada tim Vamos ni nampak macam mereka ada ideologi yang berbeza kalau nak dibandingkan dengan game yang pertama. Kalau nak lakukan banning sekarang ni, boleh je nak tutup hero dekat bahagian gold, terutama untuk Jom. Mungkin hero seperti Moskov boleh difokuskan, antara hero yang selesa juga untuk Jom. Kalau mereka nak keluarkan hero dekat bahagian Rome sekarang ni, boleh je lagi nak tutup hero-hero yang agresif gameplay ataupun nak tutup satu okey, tidak terkacau. Kali ni saya okey untuk pasukan Team Ray kalau mereka nak gunakan Ruby dekat bahagian gold, sebab mereka dah ada cukup damage daripada Kimi dan juga Yi Sun Shin untuk mereka gerakkan double fighter itu. Manakala bagi pasukan Vamos, mereka ada sekali lagi dive com yang cukup bahaya. Chip, Hayabusa dan jarak yang jauh daripada Farsa menggunakan Feather Strike ketika mana mereka nak masuk ke dalam team fight lah. Dan kalau mereka nak completekan draft mereka sekarang ni, EXP lane kalau mereka dapatkan lapu-lapu, it will be ataupun ia akan menjadi disaster, malapetaka untuk Kimi. Macam mana Kimi nak main game ni? Nampak macam susah sangat. Yep, nak berada di bahagian belakang bukanlah satu tugasan yang mudah dengan line up yang telah pun sedia ada oleh pasukan Vamos buat ketika ini. Kalau ditambah lagi dengan EXP lane yang mampu untuk dive juga, ianya akan mewujudkan satu lagi masalah yang begitu besar. Tapi Hilda di bank luar tak ingin menyaksikan Chibi diberikan gangguan daripada sudut kadar farming. Kita tahu Hayabusa tak boleh nak bermain daripada kawasan belakang. Alice
yang ditutup oleh Team Ray untuk menindakkan adanya pergerakan agresif pada Gorgeous. Okey, hero yang keempat untuk Team Vamos, mereka boleh je nak fokus dekat apa-apa hero EXP sekarang ni, nak pastikan yang penutupan hero yang terakhir tu masih lagi tak boleh nak dijangkau oleh Team Ray. Bijak daripada pasukan Team Ray sebab mereka tutup Elise. Sebab kita bincangkan area apa? Dive com. Jadi Elise antara salah satu yang terbaik. Malah Elise juga mempunyai area of control yang tinggi. Jadi sekarang ni pick yang keempat kalau pasukan Vamos nak ambil Arlord dan jadi mereka nak besarkan lagi area of damage tu. Area of control itu. Cuma untuk pasukan Vamos buat ketika ini yang saya kurang gemar adalah daripada sudut kekebalan mereka. Jadi untuk pasukan Vamos dengan line up sebegini, mereka kena bermain agresif secepat yang mungkin. Contoh kalau mereka engage, mereka kena pastikan pergaduhan tersebut tak berlangsung terlalu lama, kerana kalau tidak mudah untuk di counter semula oleh Team Ray apabila skill set mereka dah pun diguna pakai. Tapi sekarang ni Team Ray pick yang keempat dan juga yang kelima, Ruby seperti yang telah menjangkakan bersama-sama dengan Khalid. Kalau kat sini bagi saya pasukan Vamos kena ambil Marksman, Cloud ataupun Cloud. Mereka ambil Granger juga, tak ada masalah. Untuk mereka at least lah Granger ni boleh pressure Ruby tu dekat bahagian laning lah. Sebabkan Rhapsody tu kalau kena banyak kali dekat Ruby sakit juga. Nak dibandingkan dengan Cloud perlukan farm. Cuma sama situasi dengan Fasa, Gajah dan juga Fasa bukanlah satu hero yang mudah apabila shortcut dia guna pakai. Letakkan diri dalam posisi yang agak membahaya dan mobility mungkin terpaksa digunakan dengan lebih awal lagi, hanya untuk positioning terlebih dahulu sebelum mengeluarkan damage. Untuk Team Vamos dan juga Team Ray, selesai sudah pemilihan hero mereka untuk pusingan yang kedua. Team Vamos, mereka hanya perlu dapatkan satu mata saja lagi untuk mengunci slot mereka pergi ke peringkat playoff di pusingan yang kedua ini. Tapi adakah Team Ray yang akan membatalkan niat mereka? Jadi kita akan bersiap sedia untuk saksikan perlawanan penentuan ataupun perlawanan yang kedua antara Team Ray dan juga Team Vamos. Wow, inilah dia. Seperti apa yang Riz bincangkan, lepas tu kita ada pause tiba-tiba. Aku dah agak dah menendam. Sebab tu aku tak nak buka match. 2 kali. Sebab tu aku diam macam. 2 kali dalam setengah Aku nampak ada orang kat tangan. Riz, ada apa ni Riz? Kita bagi mereka bertenang sekejap. Kadang dalam hidup ni tak semua benda yang kita rancang nak. Sama juga kadang-kadang kita plan nak confess, tiba-tiba kena reject pula. Betul? Baik. Bukan saya lah, tapi orang-orang yang single kat luar sana yang selalu nak confess kat crush tapi tak dapat. Agak sedih juga. Tapi ya, pastinya cubaan untuk melawan dengan takdir ataupun dalam kesusahan wajib dilaksanakan. Sama seperti Team Ray sekarang ni. Ya, walaupun mereka kehilangan 1 point, tapi tidak bermaksud ianya telah pun berakhir. Satu lagi pusingan untuk mereka mencari mata seri, memberikan gangguan sedikit sebanyak kepada pasukan Vamos untuk melangkah masuk ke dalam playoff dengan lebih mudah. Manakala untuk Vamos dalam posisi yang selesa buat ketika ini, hanya memerlukan satu lagi kemenangan. Ya. Tapi bagi saya sebenarnya dengan apa yang mereka ada, Granger, Farsa, walaupun susah nak main dengan chip sikit, tapi itu adalah kombinasi yang sangat kuat ketika mana mereka nak paksa team fight. Sebab satu, Granger dia mempunyai mobility yang jauh lebih tinggi dengan Rondo. Dan Dash Sonata pun bila dia buka kan dia boleh dash juga. Betul. Jadi at least dia boleh main juga dengan chip tu. Saya menjangkakan yang last speed itu sebenarnya Irritan. Tapi sebab Irritan kan, betul? Dia susah nak main bila ada Ruby. Ya, mudah saja nak ditangkap. Setuju. Jadi mungkin mereka mengambil faktor tersebut dan memilih untuk marksman yang mempunyai damage burst daripada jarak yang jauh. Artillery strike sama seperti dengan Fasa, satu kombinasi yang cukup berbahaya. Cuma kita kena melihat bagaimanakah setup, bagaimanakah pergerakannya apabila shortcut diguna pakai nanti oleh pasukan Vamos. Cuma saya juga nak melihat bagaimanakah Team Ray. Ya, Gorgeous, fokus pada game. Dah nak start dah tu. Fokus pada kamera terlebih dahulu. Tak, masih lagi. Apa yang dia tak puas hati ni? Kenapa? Kenapa tu? Oh, tak dengar. Tak dengar. Okey, tenang. Marshall tengah settle tu. Sabar. Aku nampak macam surrender. Saya dah agak dah. Saya kalau tiba-tiba dengar suara producer ni, dia macam tak sangat sebenarnya. Ya, bila dah lihat Gorgeous dah macam tu, producer lagi dah berbunyi di dalam telinga kita.
Tenang. Asal ada ni ada mungkin daripada sudut pengambilan spell ataupun apa yang problem. Tapi tak apa, benda tu kadang-kadang terjadi. Ya, cakap apa tadi? Kadang-kadang benda yang kita rancang tak dapat. Tak berjalan seperti yang kita nak. Tak apa, ada gangguan sedikit tapi tidak mengapa. Kita akan diteruskan sebentar saja lagi selepas mereka menyelesaikan segala masalah teknikal. Tapi sebentar kita ada ruang masa menantikan match yang kedua untuk dimulakan. Dan Milo sebagai penganalisa kita pada hari ini, bagaimanakah winning condition untuk kedua-dua pasukan berdasarkan draft? Kalau ikut kamus catatan saya ni, okey, kamus catatan awak ya. Di muka surat 153. 153 Okay. Ya, ketika tepat sangat. Ya Allah ya Tuhanku. 154. Okay. Tapi dia mengatakan bahawa kalau Zom menggunakan chip, itu adalah hero dia dan susah untuk pasukan musuh menjatuhkan hero tersebut. Jadi kat sini mungkin pasukan Vamos boleh menang 2-0 dan 3 mata penuh untuk dapatkan playoff. Name real people who have skin in MLBB. Namakan. Sebentar. Sekejap. Name real people. Namakan orang sebenar, orang betul yang ada skin kat MLBB. Lafel. Aku rasa Neymar. Lafel ada. Lafel bukan Hellcat ke? Bukan. Itu cosplay. Itu cosplay. Jelas Neymar lah. Neymar Junior, Manny Pacquiao. Oh, Manny Pacquiao. Ada DJ Khalid. Oi. Ada Okay, jom untuk jawapan. Baik, kita tengok jawapan. Apa jawapan dia? Pandailah macam Milo ni. Milo cik betul. Neymar Junior. Sebab tu My God. title awak hari ni si pandai. Yeah. Tapi again, siapa yang tidak kenal Neymar, the best winger. Awak tak tengok bola, awak macam mungkin tak tahu. Saya tak tengok bola. Awak berdua tak tengok. Tolong sikit saya ada idol Siapa? Mesut Ozil. Wow, okay. Tolong sikit. Kalau awak cakap Messi dengan Ronaldo, saya dah macam, okay, fine. That's very common. Who is Laila's father? Siapa bapak Laila? Tak silap saya, Bin. Bin lah? Laila? Bukan ni bukan Tigreal Tigreal? Saya tahu jawapan tapi biar nampak bodoh sikit. Bukan Xavier? Orang bagi dapat pijak, tolong sikit. Bukan Nak tahu jawapan sebenar? Jawapan dia adalah Nolan. Oh, Laila. Nolan. Ya je. Laila dan juga Beatrix adalah adik-beradik. Harley dan juga Leslie juga adalah adik-beradik. Sylvana dan juga Deros juga adalah adik-beradik. Balmain dan Nana, cousin. Cousin. Cousin jauh, cousin dekat? Yelah, jauh sikit lah. Jauh sikit. Kalau ikut salah sila tu, Ikut salah sila kan, ikut rupa. Okay, soalan yang seterusnya. How many collab skin does Yin have? Gin. Okay, aku tahu jawapan dia. Okay, apa? Okay, 5 saat korang teka Kalau tak boleh, maksudnya korang memang tak main sangat MLBB ni. Zan, 5, 4, 3, 2, 1. Tet 5, 4, 5 kot, aku tak tahu. Yin hero aku. Ada 2, Attack on Titan dan juga Jujutsu Kaisen. Tak, Wah. dia tak ada skrip. Nampak tak dekat? Tak ada. Aku memang nerd. Kita tak payah dengar sebab dia punya jawapan semua ada dekat skrip tu. Aku memang nerd. Tebal skrip tu, semua dibawa ke situ. Kita orang punya macam ni je, dia punya setebal tu. Bukan, aku memang nerd. Sebab aku memang main game ni sampai pukul 4 pagi. So aku tahu dekat mana salah silah game ni pun aku dapat tahu. Muka kawan saya macam Zon. Bagi sama tau. Oi, Sial dah. idola. Nah. Tapi yang ini idola juga ni. Dah mula dah, alhamdulillah. Oh, korang settle dah pula. Oh, kita orang settle macam tu je. Oh, sebenarnya dia nampak pandai sebab dia akan pas-tas kat kita. Okey, kita akan masuk ke dalam game yang kedua. Masih lagi teruskan saja permainan, tak ada apa-apa yang berubah daripada segi hero, semua sama. Namun begitu tekanan dekat bahagian tengah, Zon cuba untuk dicari tapi Clockun mendadak damage agak banyak daripada Zayla Nina dekat bahagian tengah. Ya, sekarang ini juga kita dapat melihat kedua pasukan nak cuba untuk melaksanakan gerakan masing-masing di mana untuk tim yang lebih agresif mereka melaksanakan cutting lane di bahagian bawah kemudian terus sahaja memberikan tekanan juga di bahagian tengah tapi masih lagi tidak membuahkan hasil yang diingini buat ketika waktu ini. Yap, betul sekali. Tapi sekarang kita nampak bagaimana pressure daripada Zayla Nina. Cukup agresif dan Clockun terpaksa untuk wings by wing bagi melarikan diri, menambah movement speed sedikit dan Zon
mencari ruang kalau dia boleh mengumpulkan kembali dia punya roaming EXP dan juga gold tu. Ya, tapi kita juga boleh katakan di mana Team Ray cuba untuk bergerak agresif untuk memberikan tekanan yang lebih tinggi lagi kepada Chibi sebentar tadi. Disebabkan itulah kenapa mereka mengambil line up yang kita boleh katakan cukup agresif pada fasa awal game dengan adanya pembawaan masuk Khalid dan juga Kimi. Tapi bahagian tengah sikit banyak asakan, selagi kekal tenang, Chibi memahati cari peluang untuk menjatuhkan Zelanina. Dicari. Alamak, dia paksa juga. Dia nak arrow 4-4. Tapi tersekat sikit. Alamak, hilang pula dia katakan dia. Satu lagi hit diperlukan untuk mendapatkan Chibi, tapi malangnya apabila dekat bahagian belum Zon. Okey, masih boleh lagi dia. Tak. Tapi dia cepat juga dia. Jom. Bau. Yang itu cantik kalau aku tumbang Zon cuba untuk didapatkan, tapi jom dia masuk, dia tarik. Oi, Najo. Begitu garang tim Ray buat ketika ini, walaupun GB yang cuba untuk bergerak dengan lebih agresif sebentar tadi berjaya dengan adanya Mountain Choker membeli masa, mengelak daripada kematian, dan tak dilupakan juga dia dalam positioning yang begitu tepat. 2 kill telah pun dimiliki oleh beliau. Ini pastinya akan membenarkan prospek dengan lebih pantas lagi. Sebagai seorang Esmeralda, kelemahan adalah pada fasa awal game. Tapi kalau disalurkan gol dengan lebih awal, satu tarikan. Cantik sebenarnya Gorgeous cuba untuk didapatkan, nyawa yang direndahkan dengan begitu pantas. Hilang terus di tangan Zeladina. Tetapi Nova Escobar sempat untuk digugurkan, dia ditumbangkan oleh Chibi. Tetapi Turtle yang juga sempat untuk didapatkan oleh Chibi untuk tim Vamos. Jom digugurkan, double kill untuk Chibi. Dia masih lagi menginginkan nyawa yang seterusnya daripada Team Ray. Tetapi Zon dekat bahagian hadapan bersama-sama dengan Clockun memancing untuk Era 4-4 keluar daripada posisi yang selamat. Tapi Zon memanggil, alamak, kali ini Zelanina hampir untuk dicari terlebih dahulu. Namun begitu Nova Escobar mencuba memberikan paksaan kepada tim Vamos. Lebih kepada untuk menghalau mereka daripada merapatkan kedudukan lagi dengan jungler daripada tim Ray. Satu planning yang baik daripada pasukan Vamos. Walaupun Chibi terkorban sekali tadi, tapi Chibi datang dengan level 5 manakala Arrow 44 datang level 6 manakala Arrow 44 datang dengan level 5. Jadi kat sini damage rate sedikit lebih kepada Chibi dan menyebabkan dia boleh mendapatkan pengambilan tersebut. Itulah pencurian yang cukup cemerlang daripada pasukan Vamos sebenarnya. Jadi kan pasukan Team Ray, mereka dah boleh bergerak agresif. Cuma mereka tak boleh nak, mereka kena jaga-jaga juga ataupun mereka kena expect yang pasukan Vamos mempunyai damage yang cukup besar. Chibi mencuba Quiet Shadow, tidak tepat mengenai kepada Zelanina sebentar tadi. Minion Wave juga baru saja tiba. Kalau tak, mungkin akan menjadi makanan yang mudah kepada Shadow Kill. 3 kill berbalas dengan 3 pada minit keempat. Vamos pada di bahagian hadapan. Ini adalah disebabkan Chibi sebentar tadi berjaya menebus kesilapan dengan mendapatkan double kill, dengan berjaya untuk mendapatkan turtle dan juga mengganggu pengambilan buff. Tapi sahabat sebentar di bahagian bawah. Dia terus panggil rakan seperjuangan yang lain untuk bersama-sama masuk ke dalam team fight. Ada finish strike daripada kelompok dekat bahagian belakang. Tapi Gorgeous yang dijatuhkan oleh Era 4-4 pula sebaliknya. Jom nyawanya yang cukup-cukup rendah sebentar tadi masih lagi berjaya untuk memastikan pemain daripada tim Ray tidak dijatuhkan oleh tim Vamos. Cantik Traction Pulse daripada Zelanina. Setiap kali melihat adanya shortcut, terus saja melepaskan ultimate kepada kawasan tersebut, menyebabkan kalau ada rakan-rakan Vamos yang cuba mengikuti shortcut tersebut akan tertangkap dengan kawasan ultimate beliau. Ya, benar. Tapi kita nampak bagaimana susahnya Team Ray kalau nak react dengan gerakan tersebut. Alamak, Nova Escobar tidak terkena pula Raging Sandstorm tersebut. Clockun mudah untuk elak. Sekarang ni tak ada ulti daripada Khalid. Kalau dia pergi ke depan pun agak bahaya. Flicker pun tak ada tu. Jadi Team Ray mungkin terpaksa lepaskan Turtle ni. Okey, Turtle dan masih lagi cuba untuk dipaksa oleh kedua pasukan. Jom ke bahagian hadapan. Era 4-4 masuk, dapatkan Turtle yang kedua untuk Team Ray. Tapi tidak ada pertumpahan darah yang berlaku antara kedua pasukan, di mana objektif yang berjaya dikunci oleh Team Ray sebentar tadi seolah-olah menyebabkan rotasi mula bertukar arah. Pujian perlu diberikan kepada Esmeralda sebenarnya melaksanakan zoning yang cemerlang kepada Chibi. Malah traction pulse itu pula kena kepada Chibi. Jadi Chibi tak boleh nak ke arah Turtle. Tapi sepatutnya pasukan Vamos boleh dapatkan Turtle tu. Ya, sepatutnya. Tetapi kita boleh katakan kawalan kawasan Turtle yang lebih baik lagi sebentar tadi memberikan mereka ruang untuk mengawal pergerakan pasukan Vamos. Itu yang membuahkan hasil dengan lebih lumayan. Rotasi Team Ray pergi ke arah bawah pada ketika ini. Adakah mereka mula mengalihkan fokus mereka ke arah Natko, Pro Laner, Marksman yang mungkin akan menjadi faktor membahaya, ancaman kepada mereka nanti. Terus saja conceal. Don terus masuk, mencuba untuk dapatkan Jom. Tetapi dekat bahagian belakang, tak ditemukan oleh Jom pula sebaliknya. Tetapi Chibi masuk, dapatkan Jom.
Percubaan untuk mencari mangsa seterusnya masih lagi diteruskan oleh tim Vamos. Tapi kau cari Gorgeous mencari Nova Escobar yang cukup rendah. Tapi Gorgeous pula sebaliknya digugurkan oleh Zelanina. Satu berbalas satu di bahagian bawah. Boleh jadi Cloakun dikorbankan sebentar tadi. Tapi nasib baik kesemua damage dia daripada pasukan Vamos masih lagi survive. Tapi sekarang ni mereka cuba untuk mempertahankan target kat bahagian tengah. Tapi seakan-akan agak sedikit sukar kepada mereka kerana Chibi tak ada ulti. Aero 4-4 berjaya untuk mendapatkan target tersebut dan mereka akan berundur terlebih dahulu. Pasukan Vamos, bagi saya sebenarnya mereka melaksanakan team fight yang cemerlang. Tapi sayangnya trade yang mereka harapkan itu tidak terjadi sangat menyebabkan pasukan Team Ray masih lagi ada kelebihan tersebut. Kena ingat pasukan Vamos tadi, apa yang bijaknya Cloakun tahu kalau dia masuk dalam portal tu dia akan jadi mangsa yang mudah. Jadi dia terbang daripada jauh dan untuk menjaga posisi bagi membuka Fatal Strike. Cuma serangan tersebut saya kurang gemari di mana saya harapkan di mana Zon melaksanakan flank daripada kawasan belakang sebentar tadi tapi tidak di bahagian hadapan. Itu memudahkan Team Ray bersembunyi di kawasan menara terlebih dahulu di bahagian bawah sebelum melaksanakan serangan balas. Tapi sekarang ini fokus kepada bahagian atas pula untuk settle yang seterusnya menjadi target kedua pasukan. Settle terakhir cuba untuk difokuskan tapi error 4-4 masih lagi berjaya untuk mengunci turtle yang terakhir untuk Team Ray. Zon ditarik oleh Jom ke arah belakang, mencuba untuk melarikan diri, terpaksa menggunakan flicker dengan lebih pantas. The yang cuba untuk ditarget terlebih dahulu oleh Chibi. Tetapi The bukanlah satu lawan main yang baik untuk Team Vamos kalau mereka nak menggunakan keadaan tersebut. Natko Zelanina kat depan, tapi kat bahagian bawah Natko dan juga Nova Escobar menghampiri kedudukan antara tim lain. Ya, agak berani juga Natko tadi tu. Lagi satu masalah yang besar adalah kerana tim Ray tahu tadi berapa ramai dekat atas. Natko seorang je kat bawah dan Zon dia akan dikorbankan dulu. Ini yang saya Natko simpi-simpi nyawa tapi Nova Escobar masuk juga dapatkan Natko. Cloakun dah tak ada strike tapi ditarik pula sebaliknya Zelanina masih lagi ingin masuk mencari Cloakun tapi dia dah sampai tapi sikit sangat tu nasib baik Cloakun. Betul tak apa yang saya risaukan tadi? Awak risau apa? Natko duduk seorang, lepas tu mereka tahu berapa orang duduk kat top. 4 orang daripada pasukan Vamos duduk kat top. Jadi Team Ray tahu bahawa Natko waktu tu berseorangan. Jadi mereka punish terus dekat situ. Zon pun tak sempat untuk buka dia punya shortcut. Menyebabkan kenapa pasukan Vamos kehilangan 2 orang pemain yang hampir sebenarnya untuk menjadi 3 tadi. Tapi kita juga kena akui ini adalah rotasi yang pantas juga daripada Team Ray sebenarnya. Walaupun mereka tidak berjaya untuk mendapatkan Cloakun, tetapi berjaya untuk memaksa flicker informasi yang cukup penting kepada Team Ray untuk kegaduhan yang seterusnya. Okey, nak pancing siapa ni tapi Chibi yang cuba untuk dicari. Gorgeous. Ada Gorgeous pula sebaliknya ditumbang tau dia. Ada value start pada Cloakun dekat bahagian belakang pun seolah-olah damage tak cukup untuk Team Vamos. Saya rasa damage tak menjadi masalah. Yang kurang kekebalan. Itu yang saya risau. Kena tarik Natko tumbang teruskan dengan Hero 4-4. Percubaan untuk mencari Cloakun dekat bahagian belakang masih lagi terus kali dia. Ada juga posisi pada Chibi yang mencuba untuk mencari mangsa terusnya tapi Zon jadi tumbangkan Hero 4-4. Double kill didapatkan bahagian tengah. Bersama-sama juga dengan menara tersebut. Team Ray berada di posisi yang agak selesa masuk menit ke-9 sekarang ni. Itulah agak sikit kelam kabut juga camp pasukan Vamos sekarang ini. Mereka melepaskan banyak objektif. Team Ray yang entah bagaimana sekarang ini bergerak dengan cukup agresif. 2 damage di layer utama belum lagi dikorbankan. Aero 4-4 dan Zelanina dalam kali ini posisi yang mereka jaga cukup cemerlang. Manakala pasukan Vamos pula mereka tersepit sedikit daripada sudut positioning yang mereka boleh keluarkan kerana Natko mudah juga untuk dicari. Cloakun juga sama. Dan Gorgeous dalam game ni macam kena tutup terus ni. Tak ada siapa yang mampu untuk membuka map. Sebab Zon ditugaskan untuk melaksanakan flank, mencari posisi yang sesuai untuk membuka shortcut. Tak boleh nak tunjuk muka. Kalau tunjuk muka kena burst macam tu je. Gorgeous pula Alot ditugaskan mungkin untuk counter engage ataupun memulakan sama juga tak boleh nak tunjuk muka. Disebabkan kalau tunjuk muka sama, di burst begitu sahaja. Jadi sekarang ini antara masalah terbesar Vamos, tak ada siapa yang menjadi benteng pertahanan di bahagian harapan. Team Ray dengan Lord dekat bahagian tengah, macam ada ruang untuk mereka dapatkan inhibitor turret dekat bahagian tengah. Team Vamos perlu tingkatkan pertahanan mereka terlebih dahulu. Tapi jom dekat sini tapi Gorgeous dicari. Tumbang dengan Nova Escobar. Shadow pada Chibi cuba untuk mencari bangsa seterusnya daripada Team Ray tapi digagalkan begitu saja. Satu pemain daripada Team Vamos sempat untuk didapatkan oleh Team Ray. Namun begitu Lord daripada Team Ray tak berjaya untuk memecahkan inhibitor turret dekat bahagian tengah. Tapi bijak juga daripada Z tadi. Dia lompat dengan first skill dia tu pergi ke arah orang ramai. Jadi mudah untuk damage daripada Ogin Shadow Kill tu berbahagi-bahagi dan dia tak
terima cukup damage untuk mematikan dia. Dah ada Sky Piercer sekarang ni. Dia lebih berbahaya untuk pasukan Vamos. Ada yang mengatakan tak lewat ke buat Sky Piercer. Bagi saya sebenarnya untuk Kimi dan juga special case lah macam Zushin, okey je kalau buat Sky Piercer. Ya, kalau anda melepaskan damage secara berterusan tak menjadi masalah sebenarnya. Tapi sekarang ini Vamos cubaan untuk melaksanakan pertahanan. Tiada lagi aim betul-betul di bahagian tengah. Tapi sekurang-kurangnya bukanlah berita yang paling buruk bagi mereka. Di mana di bahagian side lane masih lagi teguh berdiri. Sekurang-kurangnya mereka lebih mudah untuk memberikan saingan pengambilan Lord nanti. Minit ke-12, keadaan nampak jadi lagi perlahan untuk tim Vamos. Mereka perlu susun balik strategi mereka supaya tidak memberikan ruang yang terlalu selesa untuk tim Ray. Tapi bila dah masuk minit ke-12 dengan keadaan tekanan yang diterima oleh tim Vamos juga agak besar, jadi mereka perlu pastikan yang position mereka waktu nak dapatkan lot yang kedua itu mainkan peranan yang cukup penting. Sebabkan oleh tim Ray, mereka tak ada apa-apa yang perlu nak dikhawatirkan. Masih lagi ada menara mereka untuk menjaga posisi mereka. Namun untuk tim Vamos dengan keadaan mereka tak ada menara kat bahagian tengah, itu yang akan jadi satu perkara yang sukar untuk tim Vamos sendiri. Ya, kita nampak sekarang ni sedikit demi sedikit Natko memerlukan tapi macam agak bahaya sekarang ni sebab dia tak boleh nak jatuhkan Dirl seorang saja sekarang ni. Clockun hilang dulu. Hilang terus dekat tangan Area 4-4. Percubaan untuk mencari zone dekat bahagian depan. Dia memaksa keadaan tapi Natko berada sekali damage yang dikeluarkan oleh tim Ray pada kali ini. Tapi Natko bersendirian. Natko dah pergi mana? Natko seorang-seorang tapi Area 4-4 kat belakang sempat untuk oleh zone terlebih dahulu. Tapi dia mendahagakan darah Natko. Dia nak juga Natko. Natko tumpang dengan dia. Meninggalkan 3 orang pemain saja untuk tim Vamos saat ini. Minit yang ke-13. Tim Ray nampak agak selesa. Di mana posisi untuk tim Vamos tinggalkan 3 orang pemain je ni. Salah base. Bukan itu. Bukan agak ni memang selesa sebenarnya untuk tim Ray. Tapi tadi sebenarnya macam saya kata agak bahaya untuk Natko menolak seperti itu. Ya memang ada cici untuk chip untuk fast backup. Tapi dalam situasi mereka kehilangan daripada sudut gol dan sebagainya, nampak rasa team fight tu agak parah. Tapi saya faham juga dalam masa yang sama tak ada jalan lain. Mereka kena juga keluar. Ya, tapi itu yang kita risaukan. Sinergi Ranger, Fasa dengan chip ini tidak begitu smooth lah bagi pendapat saya. Dan itu yang menyukarkan keadaan untuk mereka melaksanakan serangan hadap dengan lebih efektif lagi. Dan sekarang ni Lord dimulakan oleh tim Ray. Tapi tarikan. Itu tarikan yang kemas sebenarnya. Tepat. Lord yang kedua yang mula untuk diberikan fokus. Tapi kali ni dia yang sentiasa melakukan zoning ke atas pemain di Vamos. Tak ada ruang untuk mereka dapatkan lot yang kedua. Percuma sekali lagi untuk tim Ray. Parah ni. Sakit Parah. untuk pasukan Vamos sebenarnya. Tapi at least mereka masih lagi ada Marksman dan juga Farsa sebagai high ground untuk mereka mempertahankan turret mereka. Cumanya pasukan daripada tim Ray sekarang, mereka cukup CC untuk pastikan pasukan Vamos tak boleh nak terlalu selesa mengeluarkan ultimate mereka. Contoh macam Farsa nak buka ulti, ada Khalid yang boleh pergi ke depan, dia juga boleh stun. Tapi untuk pertahanan, Chip bukan hero yang baik. Nova Escobar dekat bahagian atas. Tapi inhibitor turret di bahagian atas berjaya untuk dipecahkan terlebih dahulu oleh tim Ray. Dia memberikan fokus untuk dapatkan inhibitor turret di bahagian bawah juga daripada tim Vamos. Berjaya untuk dilakukan di kali ini. Tapi untuk tim Vamos, pertahanan perlu untuk dilakukan dengan sehabis baik oleh mereka. Namun begitu disebabkan oleh fokus tim Ray adalah untuk memastikan kesemua inhibitor turret berjaya untuk dipecahkan terlebih dahulu. Dia waktu sekarang ni memang sangat susah untuk Chip main. Sebabkan waktu bertahan yang tambah lagi di dalam kristal, Chip tak boleh nak buat apa-apa sangat. Jadi cara bermain defend dengan Chip adalah untuk Chip pergi jauh dan melaksanakan flanking. Jadi itu sahaja cara. Kalau ini map Flying Cloud mungkin sedikit berbeza cerita dia. Tapi dalam situasi ini, Chip sedikit susah untuk membantu pasukan daripada aspek melaksanakan pertahanan. Utamanya apabila tiada lagi inhibitor turret untuk melindungi pasukan. Dan sekarang ini untuk pasukan Vamos, bagi pendapat saya, harapan adalah apabila tim A melaksanakan kesilapan sebenarnya. Betul. Tapi dia macam ni kalau tim A melaksanakan kesilapan pun, bagi saya susah untuk punish. Sebab apa? Sebab yang boleh melaksanakan kesilapan, yang dibenarkan untuk membuat kesilapan tu adalah minima. Maksudnya yang contoh macam pasukan Vamos kan, ada 3 hero tak boleh buat silap. Natko tak boleh buat silap, GB tak boleh buat silap, Clockun tak boleh buat silap. Manakala untuk pasukan tim Ray,
hanya ada dua, iaitu Kimi dan juga Intuition. Tapi mereka adalah trio mid tengah. Kimi hilang pula, shutdown habis. Hilang terus. Habislah. Ini akan jadi satu perkara yang sukar mungkin untuk tim Vamos. 4 orang pemain saja yang tinggal pada minit yang ke-16. Tim Ray nampak seolah-olah mereka ingin memaksa keadaan. Dekat bahagian hadapan, mengeluarkan sekali damage yang boleh dikeluarkan ke atas tim Vamos. Gojo cuba sampai sebaik untuk memetakan kedudukan, tapi tengok macam mana tim Ray, mereka masih lagi mencuba untuk memberikan serangan lagi dan lagi kepada tim Vamos. Gojo digugurkan begitu saja. Bercuba untuk mendapatkan pemain yang seterusnya daripada tim Vamos. Masih lagi diteruskan oleh tim Ray. Zon digugurkan oleh Power dan Gojo juga tak ada. Crystal yang cuba untuk dipecahkan kali oleh tim Ray. Sekaligus mendapatkan kedudukan tim Ray dan juga tim Vamos. Awal era Popo sudah tadi bangun dan menyatakan bahawa kenapa korang main macam tu, kata era 4-4. Tapi inilah dia mata penyamaan satu sama bagi tim Ray. Mereka seakan-akan ingin membawa pasukan Vamos juga tidak sampai ke playoff. Era pun dah katakan sebentar tadi dalam pink test, apa bakat to be earned, not to be given. Begitu juga kepada slot playoff. Usaha yang lebih lagi sangat diperlukan daripada pasukan Vamos untuk melangkah masuk kepada playoff. Tekanan semakin tinggi kepada pasukan Vamos. Tim Ray pula dengan kemenangan yang menjadi dimiliki oleh mereka, momentum pastinya mula dirasai oleh mereka. Nampaknya tim Vamos mereka terpaksa menjalani jalan lagi jauh lagi nak pergi ke peringkat playoff. Seperti yang kita dah bincangkan tadi, beberapa condition untuk tim Vamos mengunci slot mereka pergi ke peringkat playoff. Di pada kali ini mereka ditewaskan untuk game yang kedua. Masih lagi ada satu perlawanan. Cumanya kalau mereka tewas 2-1